Apa benda ni weh? Yang Mamat ni selalu pompeng tapi tak pandai tendang bola. Memang saya tak pandai tendang bola. Mengajar saya macam mana nak muka tebal. Ini dia. Saya tak nak. Orang makan burger tu kecil macam ni, dia makan burger satu bantal kan. Okey, berjumpa lagi kita dalam episod yang terbaru ni dalam Sports Tarik, dan episod kali ini sangat-sangat special bagi saya sebab saya ditemani oleh seorang content creator yang tak asing lagi lah. Tak perlu diperkenalkan lagi. Kalau kat tengok dekat TikTok tu, video dia je FYP. So kita memperkenalkan Jom United. Apa benda ni weh? Terima kasih Safi untuk mengizinkan saya lah bersama, sebab ini idola saya guys. Saya sekarang tengah ketar-ketir tau. Macam tu, macam Mutaya Skunia sikit. Terima kasih lah banyak-banyak kerana ini antara satu impian saya. Selalu tengok kat kaca TV, selalu tengok kat YouTube video kompilasi go yang dahsyat kan. Ini pertama kalinya boleh duduk dengan legenda. So memang terima kasih banyak-banyak. So kita nak tahu lah dan bagi tahu dekat semua fans dekat luar sana, kenapa buat konten media sosial? Okay, so permulaannya sebenarnya ialah masa tu tak ada benda nak buat. Masa COVID kan. Dan masa tu kita terikut-ikut sekumpulan sahabat kami. Okay, yang pelbagai kaum dan agama lah, yang kita memang suka bola sepak, suka Manchester United. Kena shout out Manchester United juga. Dan kita masa tu fikirkan nak start satu podcast kat YouTube lah, untuk cakap, ibaratkan orang putih lah, cakap orang putih pasal bola sepak, pasal Manchester United. So lepas tu memang kita berkongsi kita punya passion bola sepak, tetapi bila tiba masa dia dapat feedback tu tak begitu bagus. So dari situ kita cubalah, saya cuba untuk sebenarnya nak buat TikTok ni untuk tarik orang masuk YouTube. Tapi mana tahu daripada pertukaran kepada bahasa English kepada bahasa Melayu yang saya lebih selesa, tak rasa kekok sangat, dari situlah berjaya menarik sahabat-sahabat untuk menyertai komuniti Jom United ni lah. So nama sebenar Jom United Coach Dom. Coach Dom. Tapi ada satu benda saya kena kongsi, kerana banyak orang cakap yang Mamat ni selalu pompeng tapi tak pandai tendang bola. Memang saya tak pandai tendang bola. Tapi itulah sebab ni kita ada Safi Salih kat sini. Dia tendang bola, saya yang cakap kan. Kat Malaysia je ada Sports Tarik. Wah, Sports Tarik ni. Ajar you buat macam mana aja, tangan menggeletar. Kita tarik. Macam tu lah, kita tarik macam ni, panjang-panjang. Okey. So kalau nak tarik sekali lagi pun boleh. Boleh ya, tarik panjang-panjang lah, panjang-panjang. Tangan dah ni macam blender, dah jadi blender. Okey, mantap. Okey. Alright, mantap. Terbaik. Kita minum dulu. Okey. Terbaik. Sports Tarik MU. Sports Tarik. Wah, sedap. Yes, mantap. So ini special Sports Tarik Malaysia punya minuman. Kalau Sports Tarik ni berdasarkan teh tarik dan minuman special tradisional daripada Malaysia. Ya. So tadi Safi yang mengajar yang istimewanya teh tarik, saya nak ajar trademark kita pula. Trademark dibuat di Malaysia juga. Tapi tak manis-manis lah, kadang-kadang sedikit membakar. Kita boleh. Apa benda? Apa benda ni weh? Macam tu. Apa benda ni weh? Kita kena dahi berkerut sedikit. Apa benda ni weh? Mantap. Terbaik. Jom United. So yang dia punya istilah apa benda ni weh, yang ini kan sebenarnya dia start kan kerana apabila saya transisi kepada yang masuk TikTok, saya discuss dengan kawan-kawan, cakap kita perlu dapatkan sesuatu yang padu untuk menangkap perhatian orang. So member saya seorang, shout out kepada Pijal, dia yang cakap, kenapa apa kata kalau kamu guna apa benda ni lah weh, sepatutnya macam tu, dia slow, dia sangat santai. Tapi bila saya cuba buat tu, saya tak boleh, saya macam apa benda ni lah weh, mungkin lidah pendek ke apa benda ni weh, jadi terus jadi kan. So dari situ jadi trademark pula untuk Jom United. Ya, betul. Dan Coach Dom, apa benda ni weh? Sejarah bola sepak, mungkin you ada kenangan yang you mesti paling ingat dalam bola sepak. Dalam bola sepak ni ada beberapa lah. Yang paling yang saya sayang dalam memori saya ialah World Cup tu tahun 94 yang 94. Dan juga ngam-ngam masa tu ialah dianjurkan oleh USA.
So itulah masa pertama kali saya menjinakkan diri dengan bola sepak, dan itu daripada ayah saya. So memang dia yang ajar saya sokong Brazil masa tu. Brazil okey lah, sokong kan. So memanglah masa tu game tu ialah waktu pagi. Waktu tu saya sekolah petang. So memang layan lah semua game Brazil. Daripada situ kita nampak yang sambal. Bukan sambal. Sekarang mereka main sambal. Dulu memang sambal. Semua player flash, semua free flowing. Sebagaimana lah Safi Salim kalau main dulu memang ada Bebeto, Rivaldo, ya. Ronaldo. Saya menjadikan dia orang idola. Ronaldo, dia punya skill, dia punya kepantasan, cepat laju. Itu dulu punya Brazil, tapi sekarang lain sikit. Sambal sangat. Ramai pemain Brazil bermain dekat Eropah, so dia orang dah bertukar cara taktikal pendedahan. Mungkin dari situ pendapat Safi Salih lah, permainan bola sepak ni Safi Salih lebih suka yang passion, yang dibenarkan license untuk buat apa-apa saja asalkan menang lah kan. Jangan bolos. Atau kamu lebih kepada yang taktikal? Kerana kita tengok permainan Brazil sekarang, sejak saya rasa 2 World Cup yang lepas, mereka dah hilang yang dia punya expression, free expression kan. Ini pendapat masing-masing. Bagi saya, kalau saya punya cara mungkin tak sama dengan pendapat orang lain kat luar sana. So bagi saya, mungkin bola sepak ni kena ada elemen hiburan. Dia kena ada keberanian untuk challenge sikit, one versus one, dribble, tunjuk skill, express diri. Itu lagi orang nak tengok, saya rasa. Itu pendapat saya. Mungkin pendapat orang lain, zaman sekarang modern football kena tactical, kena semua kena ikut apa arahan. So bagi saya pendapat masing-masing lah. Kerana ada yang golongan tertentu mereka lebih tertarik kepada taktikal yang lebih otai lah. Tetapi kalau kita nak memperkembangkan bola sepak, nak menarik minat-minat yang alang-alang adik-adik kita yang tak pernah tengok bola, biasanya player-player macam inilah yang akan menarik kita kan. Macam Romario Bebeto dulu yang buat sebab itu yang diorang bila keluar skill tu, kita macam satu excitement yang wow, tak pernah orang buat macam ni. So that's why bila ada tu, kita rasa hiburan untuk kita tengok. Ya, betul. Setuju sangat. Nak tanya kepada Coach Dom, okay, dalam banyak-banyak konten yang awak pernah buat, konten apa yang paling awak suka sekali dan mendapat view yang banyak? Pernah ingat tak? Ada. Tapi ini bukan memori yang sangat manis lah. Ya? Kerana ada satu sejarah yang selalu dikupas oleh satu lagi pasukan merah, kejadian 7-0. Tahu 7-0. Yang peristiwa itu 7-0. peristiwa yang sengsara lah, yang kita nak lupakan. Tapi itulah sebenarnya yang mengajar saya macam mana nak muka tebal. Itu yang pertama, muka kena tebal. Bila buat konten tak boleh hati lemah, hati koyak, tak ada, kena muka tebal. Yang itulah yang bila kena bantai 7-0 masa tu, saya tengah buat live, pertama kali meletup. Pertama kali dengan komen-komen yang bertubi-tubi tahap sampai muka saya merah. Safi, muka saya merah, saya tengok skrin. Tapi kena tahan. Tembak lah. Tapi itulah yang mengajar saya, dan dari situ je dah sebenarnya saya punya konten naik daripada situlah. Peristiwa 7-0. Itu. Tapi tolong lepas ni kita jangan ulang lagi. Kita yang 7-0 orang. Tapi sekarang tim kita dah kuat. Memang. Next year memang kita akan Tsunami Trophy on the way, loading. Kalau menyentuh pasal bola, Jom United, Manchester United, selain tu passion sebenar di luar. Sebenarnya saya passion 3. Saya suka bola sepak, itu yang kita semua tahu. Yang seterusnya saya suka music juga. So kalau kamu ada tengok video-video kita yang saya troll kawan-kawan Liverpool tu, selalu saya main gitar. Itulah, dulu saya goreng gitar, rambut panjang merah. Dan yang seterusnya, yang ketiga ialah saya suka bina badan. Yang saya punya nama Coach Dom tu sebenarnya bukan bola sepak, ialah daripada Coach Gym. So yang orang cakap, kenapa Mamat ni jerit-jerit, disebabkan bila saya ajar orang tu, saya memang menjerit-jerit, memberi semangat, memberi galakan, baru orang boleh push. Baru orang boleh tolak. Macam tu lah. So dari situ, karakter tu lah masuk ke dalam bola sepak. So 3 benda ni yang saya sangat sayang, dan saya sedang menunjukkan, berkongsi lah dengan kawan-kawan community semualah. Wow, sebenarnya Coach Dom ni seorang instructor gym. So betul, kalau siapa nak bina badan, nak buat otot, mari tunjuk sikit Coach Dom. Macam ni. tolak sikit. Nampak besar sikit.
Malaysia belum sampai lagi ke World Cup, tapi 9 negara Asia ada yang menang. Jepun comeback, Sri draw dengan Netherlands, Australia menang dengan Turki 2-0. 2-0, ya, betul. Iran draw dengan New Zealand. Ya, serius. Qatar pun draw. Ya. Satu lagi Saudi Arabia. Saudi pun draw dengan Uruguay. Ya. Sejujurnya sekarang tengok kan permainan, kalau dulu-dulu lah senang untuk kita predik siapa akan pergi sini, pergi situ, pusingan seterusnya, tetapi boleh nampak sekarang kan negara-negara Asia, negara-negara yang Middle East semua dah jadi mantap. Betul. Dah jadi open game dan kompetitif sekarang kita boleh tengok kan. Kita pun ada satu negara yang orang sebut-sebut menjadi dark horse dalam Piala Dunia ni, iaitu Japan. Ya, So Japan. pandangan Coach Dom, pasukan Japan ni macam mana? Japan yang pertama lah, mereka main sekarang tanpa 3 pemain utama. Yang mereka tak ada Mitoma, mereka tak ada Endo, tak ada Minamino. So yang 3 ni mereka tak ada pun hari tu. Sejujurnya lah prestasi permainan menentang the Orangey memang untuk saya mereka yang patut menang. Saya tak heran kalau hari tu 3 pemain tu ada, Netherlands kalah. Kerana kita tengok, ya memang mereka kalah daripada segi fizikal tak boleh buat apa-apa lah. Tetapi daripada persediaan taktikal, persediaan dia punya stamina dia dan dia punya keinginan untuk main untuk rakan pasukan next level. Bagi saya persiapan Japan pun sangat-sangat bagus. Sebab diorang lawan England, diorang menang. Yes. Friendly dengan Jerman pun. Germany, Brazil, So semua. diorang right momentum, Ya. motivasi yang baik untuk dalam World Cup kali ni. Ya. Dan Safi hari tu ada tangkap tak yang dia punya coach kan, dia bagi dia punya arahan. Betul, tulis 45 minit. 45, saya rasa bukan 45 minit. Dia ada bukan tactical 1 sampai 45 tau. So macam program, 45, okay, you kena gerak sini, kena. Memang untuk saya sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang kita tak nampak. Kerana saya ingat lagi dulu Jose Mourinho cakap, biasanya bila game dah start tu, you jerit macam mana pun, tapi memang tak sampai player kan. Betul, Jose Mourinho punya, dulu kalau kita ingat dia akan tulis dalam kertas. Dan kertas tu akan di Kan? Betul. So sekarang ni Jepun Open. tulis 45. So hanya player Jepun saja tahu. Ya, 45 tu apa. betul. Yang buka kertas tu orang lain boleh tengok kan. Dia tengok kan. Biasanya macam tu kan. Tapi itu memang menarik lah. Sekali lagi lah, saya rasa yang Jepun dan South Korea juga, mereka membawa permainan yang berbeza dengan pasukan-pasukan Europe. Walaupun nama-nama besar ialah pasukan Europe, tapi saya rasa disiplin, dia punya fighting spirit lah. Itu memang lah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Safi Salih jugalah sebelum ni kan. Kita tengok satu lagi negara Middle East yang kita tahu dia punya liga sekarang, Ronaldo bermain kat sana, ramai pemain-pemain bintang bermain dekat sana. So Saudi Arabia, macam mana pendapat awak di Piala Dunia kali ini? Okay. Dia draw dengan Uruguay 1-1. Ya, betul. Saudi Arabia kan, okey, kalau kita berbalik kepada sebelum ni, mungkin tahun lepas ke apabila mereka main qualifier untuk Piala Dunia, mereka ada menentang jiran kita, timnas Indonesia. Yang saya pun ada ikut. So masa tu kan, sejujurnya di bawah coach yang lama, saya dah lupa nama dia, permainan mereka tak cantik sejujurnya. Itulah masa tu timnas boleh menang 2-0 untuk 2 game. Dan sejujurnya permainan yang jauh lebih baik. Tetapi apabila mereka melalui pertukaran coach, kalau tak silap saya, permainan mereka sekarang antara yang terbaik. Persiapan sebelum masuk Piala Dunia antara yang terbaik. Cara mereka menggerakkan bola semua fantastic lah. Memang cantik. Memang ada alang-alang permainan macam Europe macam tu lah. Lebih Europe daripada Europe lah. So dia boleh pergi jauh dalam kumpulan. Saya rasa ya. Sekarang saya rasa memang dah open game sekarang. Susah untuk kita menentukan siapa yang akan pergi ke pusingan seterusnya. Dan saya rasa bangga lah. Macam, yelah, walaupun Malaysia tak mungkin satu hari nanti pastilah. Okey, pasti. Tapi sekurang-kurangnya yang jiran-jiran kita yang membawa kita, mereka punya disiplin semua membawa kita. Itu yang sedap menonton. Next World Cup kita akan tengok juara daripada negara Asia. Ya, pasti. Saya tak heran. Sekarang dah open game dah. Memang open game dah ditunjukkan lah. Dengan walaupun masih lagi permulaan group stage, tetapi apa yang mereka tunjukkan tu, saya rasa next level lah. Dah berbeza lah. So you rasa Malaysia atau Indonesia dulu akan masuk World Cup? Ini dia. Saya tak nak. Pendapat Safi. Teng. Deng.
Of course, saya akan rasa Malaysia akan pergi dululah. Kita punya negara sendiri. Indonesia good luck. So Safi ulang sekali lagi, Malaysia akan pergi ke Piala Dunia dulu sebelum timnas Indonesia. Malaysia akan masuk dulu. Malaysia akan masuk dulu, timnas Indonesia kemudian. Alright. Kecam Sports Star. Jangan baca komen. Sekarang tengah demam Piala Dunia, World Cup. So apa pendapat Coach Dom atau Jom United ni pasal 3 negara host dalam satu kejohanan yang paling besar dalam dunia ni? Sebenarnya yang controversial, boleh tak kita cakap controversial sikit? Boleh lah, sedikit, boleh. Banyak lah controversial lah, kena minta izin dulu kan. Okay, controversial ni kan, apabila saya berinteraksi dengan kawan-kawan community, semua cakap benda apabila Amerika Syarikat, kita ada Canada, kita ada Mexico dan juga Amerika Syarikat, tapi apabila keluar nama Amerika Syarikat, kebanyakan orang sebelum game bermula, mereka dah tarik diri dengan komen-komen, "Oi, betul ke ni?" Kerana yang utama tu mereka risau ialah bola sepak ni akan hilang jiwa. Kerana bola sepak, kita tahulah yang Amerika Syarikat tu, kalau kita makan burger, bukan bola sepak. yang pertama, NFL, ada NBA. Yes, itu bukan baseball. Itu bukan sukan keutamaan mereka. Dan apa yang mereka buat semua super size dan memperbesar-besarkan, mempoyo-poyokan. Orang makan burger tu kecil macam ni, dia makan burger satu bantal kan, semua besar, saiz besar. So kita fans risau yang commercialize ni akan menghilangkan dia punya jiwa bola sepak kita lah. Itu yang keseronokan bola sepak tu sebenar tu. Ya, betul. Cara dia main, kita nak tengok dia punya result, dia punya team spirit. Ya, betul. Sebab yalah, kita tahu US ni more to commercial and marketing. That's why bagi saya pun 3 negara bagus, tapi dengan konflik global semua, ini mungkin betul. direncana. Betul. Tetapi juga yang menarik dia, itulah kehebatan bola sepak. Bila dah start tenang bola, semua orang lupa. Akan bersama-sama. Yang satu benda yang menarik yang saya tengok beberapa hari ni, kamu tengok yang negara-negara misalnya Mexico, Korea lah, Japan lah, semua orang membuat perarakan dalam jalan raya, semua disatukan. Betul. So itu memang sesuatu yang sangat indah tau untuk bola saya. sepak menyatu padukan sesama manusia. Tak kira bangsa, negara apa pun, yang penting nak tengok bola sepak. Betul. Dan itulah yang benda yang kadang-kadang kita fikir, oi, benda ni mengarut, dua orang kejar satu biji bola, apa benda ni weh, betul tak? Dekat Mexico, dekat US, Canada, dia tak ada tertarik. Itu yang kurang. Ini special dekat Malaysia. So mungkin lepas ni kita akan sambung lagi di episod atau cerita yang lain. So korang jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Sports Tarik. Mantap.